Orang kata dada suami tu ubat paling menenangkan. Tapi bila suami yang gelisah, dia nak baring kat mana? Isteri baring atas dada suami. Oksitosin naik, jantung stabil, rasa selamat. Tapi suami, bila dia stres, dia diam. Bila dia penat, dia pendam. Bila dia kecewa, dia mengasingkan diri. Sebab dari kecil, lelaki diajar. Lelaki jangan nangis, kena kuat. Tapi kuat tak bermakna dia tak letih. Apa suami perlukan juga? Nutrien untuk tenang, tidur lena, kawal hormon testosteron, sistem support yang faham tekanan hormon lelaki, sentuhan isteri yang bukan nak tanya tapi nak tenangkan FRT untuk suami dan isteri yang mahu emosi dan badan seimbang. Suami minum FRT Chocolate Cinnamon setiap pagi. Kawal hormon stres, kurangkan craving, bantu tidur lebih lena. Isteri minum FRT ikut protokol Dr. Rai, reset hormon wanita, kuatkan emosi, stabilkan kitaran dan kesuburan. Dan bila dua-dua hormon stabil, rumah tangga jadi lebih tenang, sentuhan jadi lebih bermakna. Kalau dada suami tempat isteri berehat, hati isteri pun boleh jadi tempat suami pulang setiap kali dunia terlalu bising. Minum FRT bersama setiap pagi. Dan subscribe protokol Dr. Rai untuk reset emosi, hormon dan hubungan dari rumah. Kadang apa yang kita cari bukan ubat, tapi ruang untuk saling sembuh.